Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Surah Al-An'am ayat ke-70. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa tinggalkanlah mereka yang mempersendakan dan bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapakah kita disuruh meninggalkan orang-orang ini? Ulama berpendapat bahawa jika kita sentiasa dekat dengan orang-orang seperti ini, di hati kita juga akan terjerumus atau terlibat sekali dalam dosa mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita meninggalkan mereka dan tidak melayan mereka adalah salah satu kaedah atau cara untuk membuatkan mereka berhenti dari menghina agama Allah Subhanahu wa taala yang suci ini dari terus dihina. Allahu Akbar. Mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang terpesona dengan kenikmatan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Sebagai contoh, pada hari ini mereka membuat video AI tentang seronoknya tentang keadaan berada di dalam neraka. Perkara ini adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahawa azab neraka merupakan tempat azab yang dahsyat, pedih lagi mengerikan dan bukan tempat yang menggembirakan. Walaupun pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang ini, bukanlah bermaksud meninggalkan mereka terus dan tidak mempedulikan mereka lagi. Tetapi hendaklah kita memberi kata-kata nasihat kepada mereka berdasarkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran bahawa perbuatan ini adalah berdosa dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak masuk ke dalam siksaan api neraka yang pedih. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu bahawa tidak akan ada sebarang pelindung maupun syafaat selain dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka ingin menebus kesalahan mereka, maka tidak akan dapat, kerana yang maha berkuasa membantu mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata bahawa siksaan yang berat lagi pedih kepada mereka yang menghina dan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala yang suci ini, yakni dengan meminum air panas dari neraka yang menggelegak panasnya. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya hukuman kepada mereka yang kufur ingkar ini. Kesimpulannya, dalam ayat ini memerintahkan agar kita tinggalkanlah orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala ini dan nasihatilah mereka dengan nasihat dari Al-Quran, dan peringatkanlah kepada mereka tentang dahsyatnya hukuman neraka kepada mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sahabat semua, semoga kita semua sentiasa menasihati mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.